Sebenarnya anak kecil pun kalau kunyah ais, sebenarnya kita kena pertimbangkan kemungkinan besar ni salah satu tanda-tanda badan dia kekurangan zat besi. Maknanya kekurangan iron yang menyebabkan anemia, HB dia low. So kena tengok lain simptom lain. HB low ni salah satu tanda dia adalah imunisasi badan dia drop, sistem pertahanan badan dia drop, dia mudah jatuh sakit. Sebulan mesti ada demam, sesama, batuk. Kemudian kena tengok juga pada perkembangan development dia, adakah lambat. Dia punya berat badan dengan ketinggian tu tak selari dengan ikut usia lah. Contohnya asyik-asyik berat badan tak naik je. Umur mungkin dah 5 tahun tapi berat dia macam umur 2 tahun. Dan anda kena tengok rambut dia gugur, kurang rambut, tu tanda anemia, HB low. Tanda kurang zat besi. Mungkin ambil darah ada yang nampak normal. Tapi kita kena tengok ferritin, kena tengok faktor lain jugalah. So zat besi adalah salah satu mineral yang banyak terdapat dalam sayur hijau. Tengok pada pemakanan anak ni juga. Kadang-kadang dia tak suka makan sayur hijau pekat kan. Macam bayam, kangkung. Anda boleh bagi dia buah-buahan, contoh buah delima. Yang ni kaya dengan zat besi lah. Sedikit sebanyak bantu untuk hemoglobin dia. Dalam masa sama, kena rule out juga. Kadang-kadang diet anak ni dah seimbang. Dia suka makan sayur, makan buah kan. Sayur hijau terutama. Tapi kenapa masih lagi HB dia low? So anda kena pertimbangkan takut cacing. So kecacingan lah helminthiasis. Kenalah bagi ubat cacing pula. So kurang-kurangnya 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Terutama kalau anak yang aktif selalu main kat tanah kan. Berkaki ayam. Okay. So anda belajar sesuatu. Follow TikTok ni siapa yang nak tips kesihatan, keseimbangan hormon dan kesuburan.